Selamat berbuka puasa. Semenjak air yang lalu dekat FYP ni yang bukan-bukan je. Sebab kata follower Haji 2025 ni, mazhab air macam-macam keluar. Jadi dengan berbesar hati hari ni Haji pun nak buat air ni tak tahulah. Serai, ini kalau doktor tengok ni, doktor pun pening kepala tau. Bawang merah, bawang putih. Ni first time tau Haji nak buat. Daun limau purut dengan lada cili padi, cili hijau. Lepas tu kita nak nampakkan dia berseri sikit, janganlah kau letak letak udang dengan sotong kau letak biji selasa. Bismillah. Lepas tu, lepas tu kita taruh irisan limau nipis dengan pati dia sekali. Dia dah sampai dah bau tom yumnya. Okey. Menunya memang sungguh simple. Kalau korang rindu nak pergi Thailand tu kan, korang boleh cuba air ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. 3 botol. Untuk balang kecil. Jadi korang nampak kan, balang besar pakai 6, balang kecil pakai 3. Kalau pakai jug pakai 1 botol. Lepas tu kita ambil penggodak, kita godakkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita. Selamat mencuba. Kalau korang nak rasa macam mana rasanya, korang kena buat sendiri kat rumah. Jangan tanya saya sedap ke tak, saya pun puasa. Nak rasakan, habis lah nanti batal puasa lagi berapa jam, lagi berapa minit je. Jadi korang cubalah kat rumah. Selamat mencuba.